sebenarnya skrip and teater yang dilakonkan tu, diorang memang recycle skrip dan storyline yang seakan-akan sama dengan macam batch-batch tahun lepas. Tapi setiap tahun mungkin diorang ada improvise lah and berikan sedikit kelainan dekat teater tu supaya pembawaan dia lagi gempak daripada tahun-tahun sebelumnya. And even cerita yang dibawa dekat teater tu, sebenarnya storyline dia bagus tau. Sebab dia cerita pasal dark side ataupun benda-benda yang terjadi dekat asrama. Contohnya macam dekat asrama ada je cikgu-cikgu yang suka budak-budak, ataupun ada cikgu kaunseling yang pecah rahsia pelajar, ada cikgu-cikgu yang pecah amanah, dan benda-benda ni adalah toksik lah dalam masyarakat kita yang juga boleh membawa kepada depression and mungkin membawa kepada suicidal. Which is kalau kita dengar memang cerita dia bagus, ada message yang kuat yang boleh disampaikan. Tapi dalam isu ni, dekat scene tersebut, mungkin cara diorang interpret scene tu agak keterlaluan lah sebab dia menyentuh sensitiviti masyarakat. Kalau ikutkan tahun-tahun sebelum tu, diorang tak ada pun lakukan scene dan aksi yang tu. Tapi diorang just macam interpret scene tu sebagai duduk dua-dua tutup lampu. Dah. Orang faham scene tu macam mana.